والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Farhana, tapi rata-rata panggil saya Nana. Saya dari Cyberjaya. Masya Allah, Puan Nana daripada Cyberjaya. Ya, Cyberjaya. Macam mana Puan tahu program ni? Pada mulanya saya bermula dengan mengaji di kelas Ustazah 2 tahun yang lepas. So saya tahu daripada sekeliling rakan-rakan peserta di sini juga. So daripada situ kawan-kawan asyik macam mengajak. Tahun lepas saya tahu tapi mungkin belum dipanggil. Alhamdulillah tahun ni saya dipanggil untuk datang sama-sama join tadarus ni. Masya Allah, tu dia. Ini tahun pertama Yeah. Puan sertai program khas Ramadan ni. Masya Allah. Pastinya pengalaman Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan sebelum ni. Mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman tu. Okey, Alhamdulillah pengalaman Ramadan pada tahun ni berbeza daripada yang sebelum ni. Kerana saya salah satunya sebab tadarus ni sendiri, saya pilih untuk datang untuk sini untuk mengisi masa lapang saya. Dan insyaAllah tambahkan lagi saya punya ibadah dan juga pahala. So pengalaman dia dekat sini, saya cakap Alhamdulillah, saya rasa syukur ditemukan tempat tadarus yang Alhamdulillah cukup segalanya. Guru, ustazah, pembimbing, semua cukup Alhamdulillah. InsyaAllah, subhanallah. Moga-moga Allah terus memilih kita menjadi ahli Quran. Ni Amin. wasilah ni, bertambah hubungan kita dengan Quran ni insyaAllah. Jadi Puan rasa sendiri, adakah program yang memberi kesan dalam hati dan kehidupan Puan? Okey, saya nak cakap pasal kesan. Alhamdulillah memang beberapa hari join ni saya rasa berbeza daripada yang sebelumnya. Sebelum tadarus, kami hanya membaca Al-Quran dan dibimbing oleh ustazah. Tapi kali ini bersama dengan Syekh Sobri Abdullah. So saya rasa kelainan dia sangat berbeza di mana bukan sahaja kami bertadarus tapi juga kita lagi banyak memahati, menghayati lebih dalam isi kandungan dalam Al-Quran itu sendiri. So saya rasa kelainan dia, saya lagi lebih dekat mendampingi dan memahami cara dibimbing oleh ustaz. Dan dia ambil beberapa ayat di dalam Al-Quran itu sendiri dan berkait dengan kita punya kehidupan semasa. Yang saya rasa itu sangatlah penting dan berguna untuk kita terapkan kehidupan kita dalam harian kita. Di mana Ustaz Abdullah selalu petik, ni ayat Ustaz Ustaz petik ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sendiri untuk kita menghayati lebih dalam dan untuk kita amalkan secara hari-hari dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Jadi Puan, kalau kita tengok dalam bilik kuliah tu, rata-rata yang generasi-generasi yang lebih senior, orang kata, kurang generasi macam Puan, Masya Allah. Mungkin Puan boleh bagi kata-kata sikit untuk tarik lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum merasai kemanisan program seperti ini. Silakan. Alhamdulillah, memang rata-rata dekat sini saya tengok kurang yang berumur, bukan nak kata muda, tapi awal 30 dan 40 tu, segelintir saja. Cuma bila saya memasuki akademik ni, rata-rata yang menyatakan diorang takut nak masuk akademik ni. Pemikiran diorang macam, alamak, akademik ni macam susah, hanya untuk orang yang pandai saja. Tapi bila saya sendiri dekat sini, saya belajar daripada bawah balik, saya belajar daripada Iqra balik, dan tak adalah nak kata semuanya hebat. So tenaga pengajar kat sini pun sangat membantu, di mana dia tahu kelemahan kita daripada bawah mukadam terus ke Al-Quran. Di samping tu juga dalam masa ke semasa membaca tu, guru-guru dan ustaz juga akan terangkan kita dengan hukum tajwid, dengan penghayatan apa maksud situ. So saya tak rasa akademik ni satu yang untuk kita takut-takut. Di mana akademik natural ni memang lokasinya sangat strategik dan saya rasa tempat belajar dia sangat selesa dan sangat berkat, di mana di sini juga adalah kilang terbesar untuk pencetakan Al-Quran dan juga penyebaran Al-Quran. So saya rasa Alhamdulillah kat sini saya jumpa banyak keberkatannya kerana lokasinya, dan juga kita punya Ustaz Abdullah adalah juga
orang Arab yang berasal dari Mesir dan dia punya bacaan tu sangatlah saya rasa berdekat dengan Mekah dan Madinah. Dia punya sebutan, makhraj. So saya rasa diri saya lebih dekat dengan Mekah atau Madinah. Masya Allah, Alhamdulillah. subhanallah, alhamdulillah. Akhir kalam, apa harapan? Mungkin ada yang ingin dikatakan, silakan. Harapan saya lebih pada istiqamah. Semoga saya sentiasa istiqamah dalam Al-Quran, istiqamah untuk berjuang dengan Al-Quran, menjadi pecinta Al-Quran, dan tak lain tak bukan saya lebih mendekati Al-Quran dari semasa ke semasa dan juga lebih mendalami tadabbur dan juga tajwid panjang membaca Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Masya Allah. Moga Allah terima semuanya. Moga Allah redha. Moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.